Cuma kita tak tahu ini habis tidak. Ramadan ini akan habis, datang Syawal, kita tak tahu habis tidak. Kalau habis Ramadan juga tak tahu habis kita dulu. Mudah-mudahan ya Allah panjangkan umur kita agar terus kita dapat berjuang di bumi Allah untuk memartabatkan Islam, sekalipun maknanya tanpa rakan-rakan kita nak bukan saja kemenangan tetapi kebenaran yang Allah jadi di sisinya. Jadi fenomena yang ada yang hangat pada kita ini semua orang tahu dah, lepas daripada muktamar, sebelum daripada muktamar dan apa yang berlaku. Sebenarnya ini tak berita baik daripada Allah untuk kita semua. Sebab kita berjuang orang yang lama dah, orang yang baru baru lagi. Allah uji kita. Kalau kita menyakitkan uji mati ni juga, kita sayangkan dia, kita buat jogging itu kaki kita lah. Kalau kita tak sayang tubuh kita ni, kaki kita orang kata gerak, so kata buku kaki kita gerak. Kalau apa, kalau tak gerak ni naik pinggang, dan naik pinggang, gerak pinggang balik awal. Jadi kalau saya berhenti kalau penyakit uji mati ni orang gerak. Maka begitulah Allah nak gerak penyakit-penyakit yang ada dalam jemaah Islam. InsyaAllah Allah tolong gerak. Kita lambatkan gerak, Allah tolong gerak. Dan apa yang Allah buat pada kita ni, kita kena agak yang terbaik. Apa yang berlaku pada tubuh, apa yang berlaku pada ulama-ulama kita di Makiyah, di sini dan sebagainya, kita kena agak yang daripada Allah ini ujian yang terbaik. Dengan ujian inilah maknanya kita dapat syukur Allah, insyaAllah. Cuma satu pesanan lah, kita tengok makin teruk sangat sekarang ni. Pihak yang satu lagi bila ada bertanding teruk sangat dah, nampak sangat ada keburukan ni. Allah kita tak suka jadi gitu. Sebab pada hari pertama tu kalau masing-masing buat ucapan reza dengan kekalahan, kita akan terus memberi kekuatan, membantu kekuatan, menguatkan jemaah walaupun dia berdekat koros sekalipun. Tapi tak ada 3 hari lepas daripada itu dipakat hantar jemaah Islam, maka asal tempatnya duduk lama dia bakal nak gaji belaka, nak cuba bagi baru dan sebagainya ni dah. Dia akan menyebabkan asal itu yang baik, tapi oleh kerana niat itu maka kita akan jadi rosak. Patutlah perbetulkan niat dalam segala tindakan kita. Niat mu'min khairun min amali. Niat bagi manusia selalu dan lebih baik daripada apa yang ia akan amalkan mulia daripada dia berniat. Jadi kalau niat kita itu boleh tak? Nabi kata apa yang kita buat jadi taklah secantik seindah niat kita. Apa tak lagi kalau niat daripada awal tu tak boleh. Kalau awal tu niat tak boleh, kau berat-berat sana lagi. Jadi Allah tunjuk pada sini, inilah masyarakat daripada pihak Allah. Allah nak bersihkan jemaah Islam. Kita nak reda Allah tu, kita nak Putrajaya. Kita tepuk dada tadi imam kan. Itu dah kami tu bila nak menang ni, saya juga orang tipak. Bila nak menang ni, jawabnya kalau tak modal. Kita beranak itu pahala tak? Surah. Kita beranak itu pahala sama tak? Kan sama. Menang kita ada itu kalau tidak. Jadi kalau sama dah kalau ni makanan kita tu. Jadi kita nak biarlah kalau puasanya benar. Biar sedikit pun asal benar, kan tak benar. Kalau nak menang jadi macam ni bila kita tanding tak boleh kursi masjid, tak naik nama kita kurang bagi jadi kursi masjid, nak orang sikit. Jadi kata bergerak pada sesi Doraemon ni. Ini masalah kan. Kalau kata Allah Rabbi, ada orang tu kata dia bukan orang politik kita, dia kesian kata. Yang sudah berpuluh-puluh tahun berjuang dalam Islam, akhirnya terbesong jauh. Nah, kita takut mati dalam keadaan Allah tidak redha. Jadi biarlah budak-budak beginilah saja yang sokong tu, tak ada masalah. Allah nak kita bersama ulama ke, atau kita tak ada ulama kita dapat jadi bukti besar. Allah kita tak boleh gitu. Bukti besar 20 orang tu. Ayo nak cari juga tu. Kita tak tahu Allah tarik daripada kita nikmat, dia nikmat ada orang alim bersama-sama dengan kita. Jadi janganlah kita duduk sama macam dia. Kita ni orang tengok, kita orang mengaji, kita orang kuliah, kita orang lelaki. Kul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Wal ladziina la ya'lamuun, Allah kata mereka sama, orang yang mendengar, orang belajar, orang ilmu dengan yang tidak ada ilmu, tak samalah. Jadi hari-hari faham pula ke guru, faham pula ke jemaah Islam, faham pula ke parti Islam. Faham dia 30 tahun, ada 15 tahun, ada 18
nak budak mati Islam, hari ini kata pun dia nak kacau dia orang nampak kali lain. Jadi kita ni aja kita ni kita dengar dah orang tengok kita. Aja kita ni tolonglah jangan jawablah. Kalau jangan jawablah. Kita buat benda yang baik. Bila kita jawab tak boleh. Kalau kita nak jawab dia nak jawab kita itu kata Allah indah di jemaah Islam. Nampak walaupun keji diri begitu rupa jawapan yang diberi menyebabkan hati orang dah terbuka untuk bersama dengan jemaah Islam. Jadi jangan gaduh duduk jawab dalam Facebook dalam apa. Dia akan merosakkan kita. Dia duduk kita duduk, dia duduk kita duduk, dalam sama-sama duduk. Dia kata begini, dia 2 kali 3 kali orang buruk kita, orang percaya. 2-3 kali orang buruk kita, atau 3 hari orang 24-25 ke kita, orang percaya. Tapi kalau sampai setahun orang juga. Dia kata dia gitu. Sampai hari-hari duduk kutuk, hari-hari duduk dah orang tak percaya dah. Banyak menang duduk kutuk ni dah orang ni ramah ni, oleh ni, berat anak ni, belik ni. Jadi kalau kita jawab jadi sama-sama dah menang. Jadi minta tolong jemaah Islam pihak tinggi atau pihak bawah atau ubi atau pucuk tak usah jawab dan kalau jawapan itu menyebabkan orang akan mengatakan kita dua-dua sama saja. Maknanya orang senang itu kita senang itu. Sama-sama orang boleh fatwa lagi. Jadi kalau boleh tak payah jawab. Kalau nak jawab, jawablah dengan jawapan yang orang akan kita mendengar jawapan kita. Orang kata inilah orang yang baik sebenarnya. Jadi fikir-fikir dalam kita nak menjawab. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat tadi, walaupun mudah, kita dapat kita beri dengan kebaikan. InsyaAllah kita akan dapat sokongan daripada hatta orang kafir sekalipun. Kerana orang kafir dia nak tengok kehendaan akhlak kita. Jadi satu pihak sudah menunjukkan keburukan akhlaknya, kita pun pakat tunjuk juga adalah kalau kata itu orang Islam jadi pun kata malah dayak tu, jadi minta tolong sekali lagi. Biarlah kita ni hadap di dunia ini, kita ingat inilah kebersihan daripada Allah, inilah basyirah daripada Allah, berita gembira daripada Allah kepada kita. Hasibat nasu'an yukaku'ain yang beraman nawahu la yutamun. Adakah orang-orang beriman itu anak bergembira mengaku sudah beriman, bersabar, bersedia, padahal mereka belum lagi diuji, difitnah dengan berbagai ujian, tuduhan, kutukan dan sebagainya. Maka kita berdiam diri dan setiap kutukan, setiap binaan kita jawab dengan Alhamdulillah. Segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah saya lancarkan kutipan dulu sebagai yang telah dimaklumkan oleh Ustaz Bibi tadi. Mudah-mudahan barakah. Kutipan yang kita tahu Nabi SAW sangat suka bersedekah, lebih lagi dalam bulan Ramadan. Maka yang tidak bersedekah pada malam ini, mudah-mudahan Allah berkati semangat kita ini. Bukan saja dibalas dengan 10, tapi Allah saja yang akan balas dengan ganda yang tak tahu, kita tak tahu, sehingga kan beribu kalinya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kalau kita bersedekah pada malam ini, Allah panjangkan umur kita. Mana tahu kita bersedekah pada malam ini, sebab kita di akhirat nanti, di dalam al-Qur'an nanti. Mana tahu kalau kita bersedekah pada malam ini, Allah murahkan rezeki kita di masa akan datang. Mana tahu kita bersedekah pada malam ini, anak kita terlepas daripada kemalangan suatu masa nanti. Mana tahu kita bersedekah pada malam ini, Allah lupakan dosa-dosa kita yang begitu banyak di masa-masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.